Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Segala puja bagi Allah SWT kerana kita telah bertemu dengan bulan Ramadan yang barakah ini. Salawat dan salam kita ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu salin Nabi yang telah membimbing kita, membawa kita ke jalan yang lurus sehingga ke hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak jawatankuasa yang telah memberi ruang dan pada saya untuk berkongsi, walaupun saya ni serba kekurangan ilmu, untuk menyampaikan sedikit tausiah ilmu selama 5 minit. InsyaAllah saya cuba. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, tajuk yang diberikan kepada saya adalah bersihkan jiwa di bulan Ramadan. Tuan-tuan, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkat, bulan yang penuh rahmat dan pengampunan, di mana dalam setahun kita hanya bertemu dalam pada bulan ini sahaja. Bulan yang lain pada bulan-bulan yang lain, di mana kita menahan daripada makan, menahan diri daripada makan dan minum. Dan seperti mana biasa, hari-hari yang bukan hari puasa, kita nak tahan benda makan pun susah. Contohnya saya lah, yang kirdil lagi hina ni, nak tahan makan pun susah. So setahun sekali Allah Ta'ala wajibkan kita puasa untuk banyak fadilat dia. Fadilat bulan puasa ni kan dapat bersihkan kita punya kesihatan dan masa kita yang banyak, selain pada kita pergi makan, ngeteh kan, kita boleh buat benda-benda ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan sudah tentunya bulan Ramadan adalah masa untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mengislah diri kita, di mana pada bulan inilah kita boleh setiap hari memang kita baca Quran, dan bulan ini kita digalakkan memperbanyakkan membaca Quran, berzikir dan banyak memperbaiki diri. Saya menyuruh diri saya sendiri yang hina ini, yang banyak kekurangan ini, untuk bersama-sama memperbaiki diri ini selama ada beberapa baki lagi bulan Ramadan. Okey. Yang pertama, pembersihan jiwa kita melalui pada bulan ini, iaitu dengan kita bertaubat. Kita taubat daripada dosa-dosa yang kita lakukan, sama ada besar ataupun kecil. Seperti mafhum dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Maknanya kita jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Maknanya Allah sentiasa mengampunkan kita. Sekali lagi, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Maka walaupun kita buat salah banyak sekali macam mana pun, Allah tetap ampunkan. So pada bulan Ramadan ni, marilah kita sama-sama membanyakkan istighfar dan memohon keampunan. Bangun malam sebelum sahur tu, kita dapat bangkit untuk menunaikan solat sunat, untuk kita banyak berdoa pada Allah Ta'ala. Okey, seterusnya pada bulan ini juga
kita dapat bersihkan jiwa kita dengan berbanyakkan ibadah, solat, baca Quran, zikir seperti mana saya sebutkan tadi. Antara amalan-amalan yang kita dapat hidupkan jiwa kita agar jiwa kita dapat tenang. Ni kunci untuk menjadi tenang. Bila kita solat, zikir, istighfar. Sebelum ni Ustaz Zaidi dalam ceramahnya pernah berpesan kita berbanyakkan istighfar akan dapat memberi ketenangan pada jiwa kita, akan memudahkan urusan kita pada hari kita. Okey. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mendirikan Ramadan yang penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu.